Pasal apa Jesus tak masuk tebus pula? Semua hak lahir ni dalam keadaan berdosa sehingga ditebus oleh Jesus. Prinsip ni tak diterima dalam agama. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia dengar orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mayyit yu'adzab bi buka'i ahlihi, mayat diazab dengan tangisan keluarganya. Aisyah tak terima hadis ni. Hadis ni sahih. Aisyah tak terima sebab sebenarnya Nabi kata, tapi cara faham tu Aisyah tak terima. Aisyah tak terima kerana kata Aisyah, kerana Allah menyatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tak akan tanggung dosa orang lain. Kenapa kalau anak dia menangis di dunia, pak dia kena azab kat bawah? Tak betul kata Aisyah. Tapi sebenarnya hadis ni sahabat lain pun dah dengar Nabi kata. Tapi maksud dia bukan dia menangis pak dia kena kat bawah. Tapi mungkin maksud dia jenis satu kaum yang mana pesan supaya orang menangis untuk dia. Kan kita tengok ada agama kan dia apa? Upah orang menangis. Ataupun dia tak ajak anak-anak dia supaya jangan. Ataupun mungkin bila dia menangis itu menyebabkan bapak dia dalam alam ruh dia mengetahuinya, dia sedih lah, dia terazab, bukan azab itu kubur tapi dia sedih, berbagai tafsir. Tapi dia nak kena azab kena keluarganya tak. Macam kadang-kadang setengah orang lah di negeri Perlis tak ada lah, bila orang mati dia buat kenduri arwah. Dia tanya, hampa tak buat kenduri arwah kat pak hamba? Dok, kesian kat pak hamba. Macam pak tu kena azab pasal keluarga tak buat kenduri arwah. Ini against Quranic principle. Ini tanakut. Ini bertentangan dengan prinsip Al-Quran. Di mana prinsip Al-Quran menyatakan bahawasanya seseorang tak diazab, tak seorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Di dalam surah An-Najm, kita baca bismillah. Allah kata, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi awfa alla taziru waziratun wizra ukhra. Sekali lagi sama. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa, mana tak Imam? Sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Tidakkah dia telah diberitahu tentang apa yang ada di dalam suhuf, helaian-helaian, lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Musa. Tuan-tuan baca dalam surah Sabih macam mana? Suhufi ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim dan Musa. Di apa yang ada dalam suhuf Musa? Apa yang ada dalam suhuf Musa? Kita tak baca, tapi Tuhan tolong habaq apa yang ada. Alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi awfa, dan dalam suhuf Ibrahim yang awfa. Ibrahim ni sangat menunaikan apa yang dia janji dengan Tuhan. Ibrahim ni kan, ketika Tuhan kata pada aslim, qala aslamtu li rabbil alamin, Islamlah kamu, serah diri, aku serah diri pada Tuhan semesta alam. Ini Ibrahim. Apa ada dalam suhuf Ibrahim? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Sama macam Quran, iaitu seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Itu yang ada dalam yang kita sebut suhufi ula, suhufi Ibrahim dan Musa. Tuhan kata, tidakkah mereka dia diberitahu tentang apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran Ibrahim yang menunaikan katanya, menunaikan janjinya. Apa yang ada? Alla taziru waziratun wizra ukhra, bahawa seseorang yang boleh menanggung dosa tidak akan menanggung dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan insan tidak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan saja. Berdasarkan ayat ni, ni pandangan Imam Syafi'i. Ni kita sebutlah kan. Walaupun kita tahu ada khilaf para ulama dalam hal ni, tapi Al-Imam Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Katsir menggunakan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, insan tak akan dapat melainkan apa yang dia kerjakan. Kata Imam Syafi'i, dengan itu bacaan Quran tak sampai pada si mati. Pasal bukan bacaan dia. Ni pendapat Imam Syafi'i.
Yang pendapat yang sampai adalah, tapi pendapat itu bukan mazhab Syafi'i. Ada pendapat dalam mazhab Hanafi dan seumpamanya. Tapi mazhab Syafi'i tak. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan segala amalan dia akan dihisap, akan dinilai oleh Tuhan. Summa yujzahul jazaa'al awfa, kemudian dia akan dibalas dengan seadil-adilnya. Ini adalah prinsip dalam Quran.